Apa, Bi? 15 bulan pula sekarang diorang minta. Bukan hari tu diorang minta 12 bulan aja ke? Macam gini susah nak apply rumah. Merepek lah gini. Oh. Bi, kejap Bi, aku balik, Bi. Macam Zal. Oi! Kau Wan and Zal kan? Aku Zal. Tu lawan. Apa cerita? Aku perlukan bantuan korang. Aku baru apply rumah. Diorang minta aku payslip 12 bulan. Sekarang dah tukar 15 bulan. Lepas tu parents aku nak stay dengan aku. Pelamin aku pun belum siap. Kucing aku baru... Kejap. Apa masalah kau? Kau try cakap dengan aku one by one. Kau chill, okey? Cuaca pun dah gelap. Kau ambil nombor kita. 9196 0066. Kejap. 9196 0066. Nak jual? Nak beli, kita settle. Nak jual? Nak beli, kita settle. Selamat kembali ke rancangan di Confocus Podcast. Monday Blues. Rambut kau punya fringe dah peluh sampai dia melekat. Ya, dia memang gitu. Sebab aku letak simen apa tadi. Yalah. Macam Faizal kan Dia rambut trending lah setiap sekarang. Sex wax Sex wax. Sex wax. Sex wax deal. Sama-sama pakai sex wax. Tapi macam mana pun, sebelum kita mulakan tentang hal-hal rumah, kita ada Wan and Zal di dalam studio hari ini. Dan kita nak sangat untuk mendengar jawapan daripada Wan and Zal kerana Aidil punya teka-teki, dia dah sampai ke luar negeri. London. And aku rasa dia akan mencecah about 4.9 millions of viewers. Yalah. Dahsyat Aidil Alhamdulillah kita memang dia macam tu. memang kita proud of Aidil. Yeah. And kalau boleh sekarang Aidil, kita nak kau kasih teka-teki kepada Wan and Zal. Yeah. Dan kita nak tahu juga jawapan dia macam mana. Tell us your jokes. Okey, semua. Bukan semua. Semua. Kasih korang juga. Aha. Ni baru punya. Oh, baru je. ada lagi. Kasihlah Adil. Okey, banyak-banyak bird. Bird apa yang tak suka campur orang? One bird. Salah. One bird. Tak suka campur orang Kuku bird lah. Salah. Asal salah sih. Kita dah Yang malas. tak suka campur orang Salah. Bird, burung. Tak suka campur orang. Birdie. Salah. Birdie Bane. Dah lama tak dengar. Lama dia dah hilang. Birdie Bane. Berbet. Salah. Okay. Salah. One bird. Oyen. Salah. Oh, Oyen kucing Kucing. Oh, Ni okay. burung. Burung kakak tua. Salah. Dia tak suka campur orang Ya, dia memang tak suka campur orang. Landbird. Dia lebih suka bersendiri lah. Okay. Birdie introvert. Siti Nurhaliza. Salah. Dia okey dah Ali tadi bird tau. Dia actually bird. Oh ya, bird. Bird. So burung yang bird yang bird yang tak suka campur orang, introvert. Kira apa je. Pusya. Wah, tadi almost jawapan aku betul Aku kira dah cakap almost Oh je. shit, aku cakap birdie introvert Betul Syah. Ini boleh sampai London ni. Boleh. Tak, yang lagi satu punya. Lagi satu. Aku rasa ni boleh sampai ke East Middle East lah. Ini sampai Middle East. Sampai Yishun je sana ni. Yishun? Sampai Yishun je. Okey, kalau yang London punya, okey, banyak sharpener. Bila sharpener first time jumpa orang tu, dia cakap apa? London punya. Oxford punya. 4.9 millions of viewers. Ini agak real dulu. 800,000 likes. Sharpen. Kalau kau ingat lah Wan. Apa Wan Lupa apa second apa entah tu apa. Kalau sharpener jumpa orang tu first time, dia cakap apa? Nak kena intellectual lah di mana orang tu. Kena pandai sikit lah. Kalau tak nampak sangat bodoh lah kan. Sure. Kau dah pernah kena? Kira Robert Ya Rob. Robert Kuku bird Entah, tak tahu Ali. Siapa Aidil. Kau dah jadi macam aku So, Wan dengan Zal Kalau sharpener dia jumpa orang tu first time kan, dia cakap, siapa ni? Kita tukar. Oh, dah tukar. Boleh tak Zal? Okey, boleh. Nampak lost Zal Jangan lost sangat Wan. Wan sama. Wan terus minum air Zal. Relax lah Wan. Siapa ni? Faham tak? Siapa ni? Main teka-teki Keep ya. Okay, korang try explain dengan balik joke ni. Apa dia punya sumber dia?
Joke apa? Joke yang Aidil kasih lah. Yang 4.9. Patutnya dia yang explain pada kita, bukan kita Korang explain lah pada pasal dia. kita nak tengok korang faham ke tak. Yang sharp penny tu. Try to dissect the joke in an intellectual manner. Tahu ke? Yelah, it's like macam Kena dissect the joke. Dissect the joke lah. yang sharpener A dengan sharpener B dia tak kenal each other apa. Jadi they use daripada perkataan depan tu sharp tu to make kelakar sharpen ni lah. Yes. Okay, faham. Okay, aku nak kasi teka-teki boleh? Okay, Boleh, terus. boleh. Teruskan. Untuk kau pandai Agent punya. Okay. Teka-teki. Kira cuba kat Toa Payoh. Bro, macam kau punya closing, aku ada teka-teki. Kira gitu lah. Aduh. Dia kira macam dia ada joke ustaz-ustaz. Dia ada AJ punya. Agent lah. Tadi Aidil start pasal burung kan. Okay, kita berbual pasal burung juga. Aku nak berbual pasal penguin. Okay. Okay. Kenapa penguin belakang dia hitam, depan dia putih? Dia dah kena sodok kat belakang. Sebab tu lah hitam Hitam Apa Pasal Kelada. Kenapa dia belakang hitam depan putih lah. Sebab dia banyak serit lah aku rasa. Sebab tu kulit dia terus hilang tau. Daripada hitam tu jadi putih. Kan penguin dia suka slide tu bagi aku lah. Dia kena rogol Aku dengan pernah ada dengar point, tu joke ni. ada point juga. Okay. Apa Sekali ni bila diorang tengah kasih joke, HDB officer lalu lalang. Awas ya Rizan. Kat sana kat HDB tempat lah. Kira kat Toa Payoh lah. Yeah, I don't like that agent. I don't like. Always ask me. Kenapa penguin belakang hitam, depan dia putih Pasal Kena mantat dengan kuda hitam. Sure lah. Kau main ngontot je. Dia tadi tu dah sampai dia opsin dia. No choice lah. No choice lah. Nak viewers naik. Betul lah. Start balik lah. Jadi kira hitam tu jadi dia tak sejuk sangat tak? Okay, salah. Itu tangan dia pendek. Jadi dia gosok depan aja. Belakang tak sampai. Belakang dia gosok. Aduh, siap. Tangan dia pendek. Pendek kan, belakang tak sampai kan. Jadi Betul depan lah, je lah. Habis apa yang membuat hitam? Belakang dia hitam, depan dia putih kan. Okay. Jadi sebenarnya dia semua hitam. Tapi lepas tu dia gosok-gosok. So dia buang putih. hitam dia. Kira aku punya jawapan ada similar lah. Alhamdulillah lah. Tapi tak kena dengan jawapan aku tapi lah. okey lah. Kalau ambil agent punya exam boleh pass lah. Okay, last. Sama. Okay, baik. Sama, ini last ni Baik. Okay, apa benda? Hitam putih, hitam putih. Ni Mikael. Hitam yang putih-putih. Betul lah. lah. Betul lah. Zebra crossing. Salah. Zebra crossing hitam putih ni hitam putih. Itu dia punya last ada hitam putih-putih Oh. Main dam kira apa? Okey juga. Salah. Penguin jatuh tangga. Gerbak. Agent nampak. Agent ni last. Mahal lah. Bila bola tu boleh berbual dalam satu masa tu, dia dapat jumpa Apek. Okey. Bila dia boleh berbual tu, apa perkataan yang dia akan keluar tepat Apek tu? Pada Apek tu. Pada Apek tu lah. Sekali. Bola tu. Ini aku rasa kita dah berbual lah pasal ni. Ini dia punya joke sampai kat Bangladesh Bolanciau. Okey. Oh. Bola ampar. Yes, betul. Nampak. Kira aku punya boleh Sampai link India lah. India. Sampai India. Okay, aku dah rasa Kasih dia. Banyak roti. Yes. Roti apa yang orang makan tepi je, tengah dia tak makan? Gardenia. Salah. Tengah dia tak makan. Sunshine. Salah. Tengah dia tak makan. Dia makan tepi je. Makan tepi dia lah. Tengah tak makan. Kira tepi yang tempat dia punya crispy area lah so-called lah Yeah, boleh juga. Roti boy. Salah. Cak, jangan tengok aku je Cak, jawab lah. Aku tengah fikir. Interact sikit dia. Tengah fikir lah. Roti apa lagi kau pernah makan? Roti John. Roti John. Salah. Roti Robert. Salah. Roti nan kan Salah. Makan tepi je tengah dia tak makan Tengah tak makan. Asal saya wasted saya. Tengah tu banyak khasiat saya. Betul tak? Banyak. Carbs lagi tinggi lagi baik lah. Kenapa Ni orang biol je tak makan tengah ni. Roti penguin. Wan, apa Wan agak-agak Wan? Wan dah senyap. Jauh je Wan tengok Aku tengah fikir lah. Okey.
Interact sikit lah, bunyikan nafas ke apa ke. Kali kita tahu kau masih hidup. Betul. Bunyikan nafas lah. Aku tak tahu give up. Roti kau makan tepi je tengah wasted, saya tak makan. Soalan dia ni, one more time. Roti dah basi. Roti apa, banyak roti apa yang orang makan tepi dia je, tengah tak makan. Roti apa Okey, aku pass lah. Give up Zal? Give up lah. Roti donat. Masalah. Yelah, orang tengah tak ada, memang tak ada nak makan apa. Biarlah dia punya joke. Ketawa sikit lawan. Orang tak tahu kau bernafas ke tak Awan Betul, donat tengah kosong. Kosong Yalah, tak ada, Pun it's part of roti juga. tak ada benda nak makan apa tengah dia. I think in this will be East area lah. Mana kau dapat ni? Middle Asia. East lah, Middle East lah. Middle East Okay. Alright. Tapi in a serious note, kalau aku nak bertanya sebab aku tadi bila on the way to kerja tu, aku nak tanya Wan dengan Zal. Oh, on the way dah start fikir lah Dah start fikir. Baguslah. Baik. Fikir kerja apa. Let's say kalau macam kalau aku dah 2-3 kali beli rumah. And the last one, bila kita berbual pasal retirement ni, kira-kira kalau macam parents aku insyaAllah masih hidup aku nak rumah aku dekat dengan aku punya parents. Sebab aku boleh, at least boleh datang rumah dia, menjenguk dan sebagainya. Soalannya, boleh tak aku masih dapat grant near parents house? Contohnya macam aku tak pernah ambil ni lah, parents grant ke apa ke. Okay. Wan, nak jawab? Jawab dulu lah. Okay. Awak. So example we put Bunyi nafas yourself, you put Ali as example Ali punya first house is BTO. Okay. So now Ali beli BTO, Ali tak dapat Parents grant Ali cuma dapat enhanced grant tau bila dia beli BTO. So let's say Ali jual rumah BTO dia ni, kau beli rumah resale. The next house kau beli resale. Landed. Lepas tu landed. Tak nak. Oh, tak nak. Dia nak resell dia. Tak ikut lah. Dia punya cerita apa. Tak ahli apa. Okay, so Okay. Ali beli rumah resale kau beli rumah resale, let's say lah 5 bilik resale. Okay. Then kau tak boleh dapat first timer grant tadi. Okay. Kau tak boleh, tapi kau boleh dapat first timer dengan enhanced grant kau tak boleh dapat lagi. Dah tak boleh dapat lagi kau boleh dapat proximity housing grant dekat rumah mak bapak. Tetapi let's say the next house resale kau tak ambil. Kau tak ambil pasal maybe parents kau tinggal jauh kau tak nak ambil lah. So kau tak dapat. Then the next house, so the next house you consider kau nak letak is the last house lah sebelum kau retire Yeah. Kau nak beli rumah, lepas tu kau nak beli dekat rumah mak kau, lepas tu kau boleh dapat lagi 20,000. Pasal previously second house kau tak pernah ambil. Tetapi kalau second house kau, the next house after kau beli BTO ni kau ambil 20,000, kau pindah, kau nak beli the next house dengan rumah mak kau tak dapat that 20,000 anymore. Oh, tak dapat lagi lah. Sekali je. Sekali seumur hidup lah. Yes. I see. But BTO ada proximity grant ke? Tak ada kan? Tak, aku tak cakap pasal BTO. Ya. Dia boleh resale, all the way resale. Okay. Resale lah. Okay, faham. Melainkan kau sekarang the next house kau beli resale. Lepas tu kau tak ambil kan, then the next house kau ambil BTO. Kau ambil BTO, kau beli BTO, tapi BTO tu dekat dengan rumah mak kau kononnya kau tetap tak dapat kan juga. I see. Pasal kau beli this proximity housing kan is only kalau kau beli resale. Siapa yang keluarkan ni term proximity? Asal dah buat dah. Netanyahu lah keluarkan. Tanyahu. To encourage the family members to be closer to each other. Yes. Okay, kalau lah kau punya kau in the macam aku punya age 50s 50s atau late 40s, dulu punya grant is only 30,000. Okay. 30,000 starting from 30,000. Tak ada enhanced grant, only near to parents dia dapat 10,000. So total 30,000. Okay. So those were the older ruling punya procedure. Yeah. Okay, so I think 10 years ago or 15 years ago tu dia naik balik first time grant, enhanced grant and proximity grant. So sesiapa yang ambil the previous grant dulu, the 30,000 including dengan mak bapak, you still eligible to take this proximity grant dekat dengan mak bapak lagi. So dulu punya grant tak kira. Sama juga if let's say you're talking about macam levy. Dulunya levy sama sekarang punya levy is different. Kalau lah you're talking about you bought a house 20 years ago, dia punya levy is based on interest rate. Yeah. Okay.
But now the levy is straightforward. 3 room flat 30,000, 4 room flat 40,000 and 5 room flat 45,000. It's straightforward. I see. So siapa yang ambil grant yang dulu 20 years ago yang dia membeli rumah dekat mak bapak, whichever they just get 30,000, they are still eligible to take the proximity grant near to parents now. Kalau yang sekarang ni tak boleh lah. Tak boleh lagi. Faham? Okay, kalau kita tapi kira dia ada age limit tak? Macam contoh letaklah parents umur panjang, tapi kita pun umur dah meningkat, dah Club 55 lah. So tu pun dapat juga grant ke ataupun macam dapat juga, tak ada efek. Tak ada efek apa-apa. Yeah, so, umur kira tak main peranan lah. So assuming kau ambil dekat rumah bapak kau, kau dah dapat grant tu, kau dah pindah. Sekali lepas tu mak bapak kau kau meninggal. Okay. So kau meninggal lah Will it affected kau punya kan? Adakah kau kena kasih balik that kan? Tak perlu. Okay. Pasal HDB dah kasih apa. Tapi ni mak kau yang meninggal apa, bukannya mak kau pindah, melainkan mak kau pindah ke tempat lain 4 km lebih daripada kau punya kawasan, then you need to return back the CPF to HDB. Okay, can. Nice. Okay. So kalau kita plot twist sikit sekarang kita tahu ada parents grant lah dan sebagainya. Contohnya kalau parents yang nak duduk dekat dengan anak pula, bagaimana? Diorang ada dapat diorang punya grant juga? Sama juga kalau diorang tak ambil lah. Tuan tak pernah ambil. Tapi like what I say lah, kalau parents dia dulu punya ruling, they still eligible 20,000 grant for the proximity grant. Wah. Sebab dia dulunya ruling sama sekarang diorang tak campurkan. Misalnya cakap, kalau dia cakap dulu 20 tahun kau punya beli rumah dekat mak bapak engkau, jadi kau tak boleh dapat. Tak. Okay, dulunya ruling is practically different from now. So diorang beli rumah yang dulu 20 years ago beli dengan mak bapak, tetapi sekarang kalau diorang nak membeli juga, diorang still dapat proximity grant dekat dengan anak diorang. Okay. Alright. Sorry, kita side track sikit. Just to remind them, berapa jauh tu jarak dia dengan parents grant ni? Dari rumah anak dengan rumah parents? 4 km ataupun same town. So assuming Woodland kau Woodland, kalau kau beli dekat Woodland, parents kau tinggal Woodland, kau beli kat Woodland, kau dapat. Tetapi let's say parents kau tinggal Woodland, tetapi kau tinggal maybe Sembawang, lain town kan. Tetapi if it's still within 4 km, then masih boleh dapat. Okay. 4 km 4 km. 4 km. 4 km radius Radius. bukan biluk-biluk. Tapi kalau ada slope Kira tak Wan? Okay lah, kira juga. Okay lah. Lama lagi dah Wan. Wan cakap okay lah. Perempuan tak nak layan aku. Kena layan lah Wan. Relax lah Dia Wan. slope, dia turun tangga, lepas tu dia nak naik bukit, terus. Okay, 4 km. Tapi ada kita buat pasal proximity housing grant ada lagi satu soalan juga. Pelan-pelan Zal, perempuan. So assuming kau beli dekat rumah mak kau, Ya. dan lepas tu kau dapat grant 20,000, dan adik-beradik kau yang lain pun nak ambil juga. Dia pun nak tinggal sama juga. Ya. Dia nak beli, kau ada 2-3 adik-beradik. Ya. Boleh ke tak boleh? Boleh lah. Boleh Pasal technically lain-lain rumah apa, Okay. and lain orang apa. Okay. Habis kalau satu orang je dapat, kira tak fair juga apa. Ya. Okay. Betul tak? So betul ke salah tu? Betul lah. Okay. So what happen kalau mak bapak dia suddenly terus nak pindah daripada tiga adik-beradik dah tinggal kat Ulen sama dengan mak, tiba masa mak nak pindah, nak keluar, nak tinggal Pasir Ris. nak keluar daripada tu lah. Aku tahan mak aku lah. Tahan pindah. Kalau tak kena kasih balik apa grant. Habis tapi ada adik kau, kakak kau masuk campur. Dah lah Din, mak kan, parents Taklah, kita biarlah, sudah dia kan nak dekat dengan anak-anak. mak bapak kan. Biarlah. Budak-budak. Kira dah tukar. Dah tu kan dah stop. Mak bapak kan, biarlah. Diorang pun nak diorang freedom. Yelah. Tapi kena kasih grant balik ke? Kena lah. Kena Icis ya. So contoh tiga beradik, tiga pun kena kasih balik. Kalau parents kau keluar jauh. Betul. Habis rumah dah dapat pun kena kasih duit balik. Kena kasih balik lah. Wow. Seperjanjiannya mak kau tak boleh pindah daripada 5 tahun. 5 tahun. 5 years. Dia boleh pindah, dia boleh pindah, tetapi tapi dia yes. nak kena beli dekat dengan anak diorang, like Okay. 4 km. Ataupun kau jual tak membeli boleh. Tapi kalau kau menjual nak membeli outside of that cluster, then all the anak nak kena return back the 20,000 grant. Faham. CPF lah. CPF. Oh, nanti diorang didak lah kira. Tapi tadi yang kau cakap ada 5 lah. tahun tu apa Zal? MOP lah. MOP. Oh, so kira kalau aku dah pindah, Okay. for aku dah duduk 5 years, lepas tu the 6 year mak aku nak pindah. Boleh lah. So tak payah kasih balik lah. Tak payah. I see. Oh, tahu saya kena kasih balik. Faham. Leceh apa Another thing, mak bapak tak semestinya mesti ada rumah. Okay. If let's say mak bapak tu tinggal rumah anak dia, and the parents are practically occupiers.
adik ataupun adik-beradik still boleh dapat the proximity grant 20,000 dekat mak bapak. Okay. Maksudnya dia tak semestinya mesti ada rumah. Dia jadi occupier pun boleh dapat 20,000 grant, ataupun dia tak ada rumah tetapi dia duduk rumah sewa pun boleh, pun dapat as long as 4 km. Ataupun mak bapak dia tak tinggal dengan tak duduk HDB tetapi duduk kat private estate atau rumah kondo, whichever, they still get the for 20,000 grant as long as 4 km. I see. Tak semestinya kau mesti nak kena ada rumah HDB. Okay, but there's a tricky part. I give you one situation. Aku ada situations, Faizal dengan aku remember, mak bapak dia jual rumah kat Woodlands, nak membeli rumah dekat Yishun. Anak dia apply BTO kat Yishun. Okay, HDB tendang the reject the application because engkau apply, engkau dapat, tetapi engkau tak dapat kau punya MOP date, yang date of collections of keys. So dia tak dapat the 20,000 kan dekat anak lah. Sebab maksudnya dia dapat rumah tu tetapi HDB tak confirm bila rumah tu siap. Sebab dia nak tahu date yang siap ataupun date dapat kunci to kickstart the 5 years MOP. So this is very subjective. Yang senang-senang nak beli rumah mak ke apa, tetapi dapat kunci tapi tak tahu bila dapat kunci date, HDB tak akan give you the proximity grant sebab tak ada kickstart dia punya MOP of 5 years. And kalau boleh kita recap tak sikit, kalau macam contohnya has a son ataupun daughter yang nak membeli rumah parents, macam mana gitu ada punya proses tu? Membeli rumah parents. Okay, kasih Faizal lah. Ataupun nak take over parents punya rumah. Boleh. Take over Faizal. Kalau nak jual, okay, it's Nak beli kita settle lah. Okay, let's say dia nak beli rumah mak bapak dia. Kadang-kadang gila kita beli dengan mak, kita nak minta harga diskaun. Aku dengar harga rumah market value 600,000. So sekali kita nak beli 500,000. Tapi kalau mak kau kasih, okay lah. So that means kau buy rumah tu daripada mak kau $500,000. Tapi kita sebagai agent nanti kita akan declare to HDB time kita submission that these two seller and buyers are related to each other. Okay. Pasal nanti HDB akan red flag lah. Why suddenly that transacted price about 600,000 tapi jual rumah 500,000. Something fishy what. Jadi bila dia tahu, oh ini actually anak dengan mak punya transaction, then they will understand. Okay, so there's no issue. So let's say mak dia kalau nak jual dengan anak pun, kalau dia nak jual on market value pun, still is up to them lah. Nak jual berapa banyak. It happens one in TikTok ataupun social media stated that kat Tampines rumah 4 bilik harga 100,000. Okay. So it's a red flag. So people tanya kenapa rumah ni resale flag of 100,000. To my assumptions, practically ini mak menjual rumah kepada anak. Tak ada orang nak jual pada someone else at 100,000 for 4 room flats, because 4 room flats at Tampines is 600,000. So I assume that anak dia membeli rumah tu, mak bapak dia rela membeli rumah tu dengan harga ini kerana this is the budget that they have. Ada juga yang clients, yang aku punya clients kat Sengkang, 5 bilik cost 600,000 tetapi anak dia membeli rumah mak bapak dengan harga 400 lebih. But I have to tell everyone, practically I have to tell the owner itself that market price is 600 over, tetapi you menjual dengan anak-anak you at 400 over. So you punya difference of 200 over thousand, kau okay ke tak? Orang cakap okay, dan okay lah jual pada anak. Okay lah. Cuma nak to make a declaration to HDB lah. Tapi kalau tak nak jual pula, kasih deal. kira setakat Kasih mak dia keluarkan nama, anak dia masukkan nama. boleh juga. Tapi rumah tu kalau dah habis bayar, tetapi like what I say lah, then kau akan melihat dia punya faraid, kau punya ownership of the anak, what happens to anak-anak yang lain. Kalau let's say mak bapak meninggal, ownership bukan the anak dia tak nak kasih kau harta. Kalau anak juga seorang okey lah. Anak seorang boleh. Kalau adik-beradik ramai susah sikit lah. Faham. Okay. So kita dari tadi kita berbual pasal klien ni, so klien tu lah, klien is always right lah, kan? So this is a topic whereby kita nak create some awareness juga. Di mana aku dengan Faizal pun tadi ada berbual pasal is it client always right? Habis tu tak habis tak. Macam mana tadi Azal dunia conversation? Oh ya, like macam client mistreat agent. Client mistreat agent. Ada ke? This case actually banyak kali jugalah. Macam aku pernah ada dengar feedback daripada kita punya kawan kita yang agent semua, they face client yang tak munasabah apa semua. So pada aku selama dah bekerja selama 15 tahun ni, memang macam-macam klien kita jumpa lah. Yalah, ada yang terlalu baik, ada yang tak baik, tapi we need to act professional lah. Be professional. I mean macam mana pun dia treat kita pun, let's say dia cuba check pasal dengan kita, they will. Aku pernah kena juga, like macam klien nak check aku punya mistake. Okay. So dia akan check pasal. Sometimes satu insiden dia check pasal is like
they will use this kau punya kesalahan untuk like macam cek pasal dengan kau sampai kau nanti dia akan complain kepada CA. CA tu Council Estate Agency. Okay. Okay. Ataupun dia akan nanti tiba masa kalau kau buat salah, okay kau buat gini macam salah, kau punya commission aku tak nak kasih bersemua. Sampai ke tahap itu? Sampai ke tahap gitu macam. Okay, they just want to find a mistake so that you will not dia akan cek pasal sampai okay, kau servis kau gini macam apa tak memuaskan. Aku tak nak bayar kau full commission, aku nak potong-potong gini macam semua. Faham. So kau like macam dah no choice apa, kau tahu like macam tu aku punya mistake Okay, kau buat lah, kau accept lah. Okay. Okay, sama-sama kau nak buat. Silakan Mr. Irwan. Mr. Wan, please. Mostly it's practically kalau kita serve buyers and asking for 3 months extension. Okay. Yes. So if let's say kalau aku encounter once, practically rumah, kalau kau nak beli rumah kan mesti ada 3 bulan extension. So the buyers, you will be advised, you will educate the 3 bulan punya extensions. You know, after the completions that you still have to let them pay, stay the sellers at the 3 months extension. So diorang semua okay sebab diorang suka rumah tu. Okay, diorang suka rumah tu. Okay, semua okay, tak apa, kita ada tempat tinggal semua, everything. Okay? Yeah. But when comes to completion, then they will say that Irwan, I want to move in early. So practically for us as an agent, kita nak kena communicate with other party, right? Yes. Of course the other party punya agent ataupun the sellers itself is not going to be happy. Because why? Dia cakap, this is the agreement apa? Yeah, 3 months. Kita jual rumah ni dengan harga gini dengan 3 bulan extension. Sebab aku dengan Faizal selalu kalau nak menjual rumah, kita cakap, we don't talk about the price. Are you okay to get us to let us stay for the 3 months extension? Because 3 months extension is legal. Okay, we have to submit to HDB, then Inland Revenue will charge you the property tax, all everything and so forth. So kalau diorang suka, diorang cakap okay, semua okay. Tetapi once diorang dah dapat rumah, diorang dapat kunci, the ownership is them what? Yeah. So they will tell the agent, let's say macam aku represent dia cakap, okay Wan, kita nak masuk cepat lah. Yeah. A lot of excuses lah. Let's say macam mak bapak aku halau aku ke, aku tak ada tempat tinggal ke, aku punya plan semua dah lari semua, everything. So of course aku dengan Faizal will guide, will represent them, will talk to the sellers agent. Tetapi kalau sellers agent tak happy, because why? Kita jual rumah ni dengan 3 bulan extension, kita make a declaration. Kenapa pula buyer kau nak suruh masuk? So when we try to explain to them, that's when they try to find our mistake. Kita ni tak capable. Kita cakap we are not representing them, but this is what it is, you see. Yelah, dia tak dapat apa dia dapat. So then they try to negotiate about the commission, ataupun the worst scenario, they can complain to CA, whatever reasons lah, they will try to to make it harder. So their intention is just to get in, ataupun they just want to find an excuse for them not to pay us the full amount. Okay. Leceh. Wow. Easy. It is what it is, kan? Yeah. Itu ada 3 months extension normally if let's say we act buyers. Kalau sellers pula Azal ada lah Azal. Sellers memang ada lah. Aku dah encounter banyak. So it's like macam kalau aku kena gini, aku tahu that macam I can foresee that this client akan cek pasal dengan aku akan maintain aku punya professionalism. Aku akan apa yang dia nak suruh buat, aku akan buat. Aku selalu akan minta maaf. Aku apa dia suruh buat, nanti aku will just cakap okay, I apologize lah. Kalau aku lambat reply gini-gini, aku apologize. Setiap kali aku cakap, aku akan cakap aku apologize. So bila aku apologize, it shows that macam bukan kita cakap kita sorry tu kita macam apa ni, mengalah. Kita mengalah. So bila kita mengalah, nanti dia sendiri nanti akan give up. So aku akan cakap gitu macam, aku takkan retaliate, aku takkan macam lawan balik cakap dia, kau asal kau cakap begini macam, kau sengaja cek pasal dengan aku, pasal kau cakap gini pasal apa, kau tak nak aku bayar commission, tak nak bayar commission apa semua. So kalau kau provoke dia gitu macam, lagi dia suka. Yalah. So untuk aku just maintain aku punya professionalism, aku akan just layan je, layan sampai there's no point untuk dia nak cari untuk cari aku punya mistake. I see. Because anyway kita is a professional. So kita still need to maintain kita punya professionalism. Macam mana pun pada aku, memang betul klien tu kita punya paymaster. Walaupun kadang-kadang apa yang dia buat tu menyakitkan hati apa, pada aku kalau tahap tu aku masih boleh sabar, aku boleh sabar. Tapi kalau macam dah went overboard sampai maybe aku dah tak boleh tahan, then aku akan sound lah. Alright. Itulah rintihan seorang agent. Kita pun dah mendengar rintihan Faizal dan Wan lah.
aku pun have no word to say. But then again, Actually bukan agent aku dengan Wan je lah. It's to many everyone other lah, agent. in general lah orang kata Tapi ini menunjukkan professionalism Wan dengan Zal lebih daripada 15 tahun sebagai property agent. Dan juga kalau korang nak menjual dan beli rumah, bolehlah hubungi Wan and Zal. InsyaAllah mereka akan bantu korang sehingga mendapat jual dan membeli rumah. Betul. So korang boleh follow mereka di Facebook, Instagram dan juga di TikTok Wan and Zal, atau boleh call atau WhatsApp di 9196 0066 9196 0066. Dan sekiranya kalau anda nak membeli rumah atau nak menjual rumah, tahulah nak mencari siapa? Carilah Wan and Zal. Babi. Carilah Wan and Zal, WhatsApp atau DM mereka sekarang juga. Wan and Zal. Oh yes. How are you guys? Ya, Alhamdulillah. Kau macam? Sihat. Korang apa kat sini? Pergi recording lah dengan Kau apa kat sini? Aku kerja sini. Oh, okay. Yes. By the way guys, aku nak cakap thank you so much for everything lah. Compensation with the house dah settle, rumah dah dapat, family dah happy. Kucing baru pun aku dah dapat. Kucing Alhamdulillah lah. Memang kita pun happy dapat bantu kau, okay? Kau pun tahu apa? Nak jual, nak beli, kita settle.